Bila harga emas melonjak tinggi, okey, memang ramai dah garuk kepala, okey. Sebab apa? Nak jual ke, nak beli ke, atau nak simpan dulu, okey. Kalau jual, takut nanti harga naik lagi kan, okey. Rugi pula tak tunggu, okey. Kalau beli, takut rugi pula masa beli harga tengah mencanak. Lepas beli harga turun, okey. So, kalau simpan pun, keyakinan dah goyang. Sebab apa? Tak tahu harga nak naik ke, nak turun kan. Contohnya macam sekarang lah, harga tengah tinggi. Ada yang terus jual sebab nak ambil untung cepat, okey. Tapi ada pula yang simpan sebab percaya harga akan naik lagi bila ekonomi semakin goyang. Pastikan buat keputusan yang bijak, okey. Sebab apa? Kita kena faham keadaan semasa, bukan ikut orang. Kadang-kadang yang nampak untung tu sebenarnya tengah cover rugi lama, okey. Jadi, fikir masak-masak sebelum buat apa-apa tindakan, okey. Dalam dunia pelaburan dan ekonomi, sabar dan ilmu itu kunci utama, okey. Tiada siapa tahu bila harga paling rendah, okey. Ramai cuba tunggu masa yang sesuai untuk beli harga emas. Tapi realitinya tiada siapa pun yang boleh ramal bila harga akan turun atau naik. Kalau tunggu harga rendah sangat, okey, kadang-kadang terlepas pula peluang. Bila harga naik lagi, baru rasa menyesal tak beli awal kan. Kalau tengok carta harga emas 10 tahun ke belakang, okey, trendnya tetap menaik, okey, walaupun ada turun naik jangka masa pendek. Jadi, beli secara konsisten. Contoh, 1 bulan 1 gram. Ia akan bantu kita kumpul emas dengan kos purata yang stabil. Yang penting, ubah mindset daripada nak beli masa harga murah kepada nak kumpul gram secara konsisten. Okay? Kita akan lebih tenang dan tak terpengaruh dengan turun naik harga pasaran. Okay? Yang penting tabiat kita juga akan auto berubah. Okay? Selamat menabung.